Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2, set 16 bagi subjek GGGB 5433, Kemahiran Interpersonal dan Kemahiran Berfikir dalam Pendidikan. Kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami yang bertajuk bincangkan bagaimana untuk membantu pelajar meningkatkan kemahiran berfikiran aras tinggi, iaitu KEBAT. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama, saya sendiri, Nur Fatihah Rosnizam. Yang kedua, Nurul Azrina Ahmad Zamri. Yang ketiga, Aina Yasmin Muhammad Faisal. Yang keempat, Intan Raihana Rosli. Dan yang terakhir, Nur Farahanis Muhammad Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tama sekali, kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KEBAT merujuk kepada keupayaan pelajar untuk mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta pengetahuan dalam situasi yang kompleks. Dalam hal ini, KEBAT tidaklah tertumpu kepada hafalan fakta semata-mata, sebaliknya ianya menekankan penggunaan pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif dalam menyelesaikan masalah serta dalam membuat keputusan. Selaras dengan itu, konsep KEBAT berpandukan taksonomi Bloom yang telah disemak oleh Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001, yang mana menggariskan 4 tahap kognitif tertinggi sebagai asas kepada KEBAT. Justeru itu, dalam konteks pendidikan abad ke-21, KEBAT amat penting kerana ia membolehkan pelajar menghubungkan ilmu dengan situasi sebenar, membuat keputusan berasaskan bukti dan menghasilkan penyelesaian yang inovatif serta kreatif. Seterusnya, penerapan KEBAT dalam proses pengajaran dan pembelajaran disokong oleh beberapa model dan teori pembelajaran yang relevan. Antaranya ialah pembelajaran berasaskan masalah atau kita panggil problem based learning, yang mana ia mendorong pelajar menyelesaikan masalah kompleks tanpa jawapan tunggal, sekaligus meningkatkan kemahiran analisis dan sintesis. Di samping itu, teori konstruktivism oleh Vygotsky menekankan pembelajaran aktif, di mana pelajar membina pengetahuan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sedia ada. Dalam konteks ini, guru amatlah berperanan sebagai facilitator dengan menyediakan scaffolding, iaitu bimbingan secara berperingkat. Ianya adalah bagi membantu pelajar membina autonomi dan mengembangkan lagi pemikiran kritis secara beransur-ansur. Selain itu, dalam amalan bilik darjah, guru boleh melaksanakan KEBAT melalui pelbagai strategi praktikal yang berfokuskan pemikiran aras tinggi. Antaranya ialah penggunaan soalan KEBAT seperti soalan yang meminta pelajar membandingkan, menilai serta mencipta alternatif penyelesaian. Seterusnya, pelaksanaan projek kreatif dan portfolio pembelajaran membolehkan pelajar menilai bukan sahaja hasil akhir, malah proses penyelesaian masalah yang dilalui. Tambahan pula, pembelajaran kolaboratif menggalakkan perbincangan dan perkongsian idea dalam kalangan pelajar sendiri. Manakala, refleksi berfikir membantu pelajar menilai proses pemikiran mereka sendiri serta mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang lebih berkesan. Akhir sekali, berdasarkan dapatan kajian tempatan, tahap penerapan KEBAT dalam bilik darjah masih berada pada tahap sederhana hingga sederhana tinggi. Sebagai contoh, kajian terhadap guru pendidikan Islam sekolah rendah menunjukkan tahap perancangan elemen KEBAT mencatatkan nilai min 3.84, manakala persepsi guru terhadap KEBAT berada pada tahap sederhana dengan nilai min 3.67. Oleh itu, dapatan ini jelas menunjukkan bahawa masih terdapat ruang yang perlu dibuat penambahbaikan, khususnya dari segi latihan dan pembangunan profesionalisme guru. Ini adalah bagi memperkukuhkan lagi pelaksanaan KEBAT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Raihana binti Rosli. Okey, baiklah. Untuk di bahagian ini, saya akan membincangkan tentang pendekatan pengajaran yang terlalu berpusatkan fakta dan hafalan serta mengapa pendekatan ini kurang berkesan dalam membentuk pembelajaran bermakna. Baiklah, untuk isi yang pertama di mana pelajar menghafal untuk lulus bukan memahami konsep. Pertama sekali, kalau kita dapat lihat, apabila PDP terlalu mendekankan hafalan, matlamat pembelajaran pelajar menjadi semakin sempit, iaitu sekadar untuk lulus peperiksaan.
Pelajar mungkin mampu mengikat fakta, istilah ataupun tarikh tetapi tidak benar-benar memahami konsep yang dipelajari. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran sejarah, pelajar boleh menghafal tarikh perjanjian Pangku pada tahun 1874. Tetapi apabila ditanya tentang kesannya terhadap sistem pentadbiran kolonial, mereka gagal memberi jawapan yang bermakna. Ini menunjukkan pembelajaran berlaku pada tahap permukaan, bukan pada tahap kefahaman yang mendalam. Kajian oleh Nur Atika Ismadi pada tahun 2024 mendapati pelajar yang berorientasikan hafalan memperoleh skor tinggi dalam soalan objektif tetapi lemah dalam soalan kebat. Ini jelas membuktikan bahawa hafalan semata-mata tidak menjamin pemahaman yang sebenar. Baiklah, saya akan menyentuh untuk isi yang kedua pula, di mana hafalan tidak membina pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Di bahagian ini, pendekatan hafalan juga gagal membina kemahiran pemikiran kritis dan penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar, di mana pelajar tidak dilatih untuk menganalisis, menilai maklumat ataupun menghasilkan idea baru. Sebagai contoh, dalam subjek sains di mana pelajar boleh menghafal proses fotosintesis langkah demi langkah, namun apabila diminta mengkaitkan proses tersebut dalam isu perubahan iklim ataupun pemanasan global, mereka menghadapi kesukaran. Ini kerana mereka tidak dibimbing untuk berfikir secara mendalam dan membuat hubungan antara konsep dengan dunia sebenar. Kajian oleh Nik Zatul Ifah Muhammad Nabil pada tahun 2022 menunjukkan bahawa sebanyak 78% pelajar yang bergantung kepada kaedah hafalan gagal menjawab soalan kebat dengan berkesan. Hal ini membuktikan bahawa pengajaran berasaskan hafalan tidak selari dengan keperluan pengajaran abad ke-21. Isi yang ketiga pula adalah pelajar cepat lupa dan sukar mengaplikasikan ilmu, di mana pembelajaran berasaskan hafalan menyebabkan pelajar cepat lupa dan sukar mengaplikasikan ilmu dalam situasi sebenar. Hafalan biasanya melibatkan ingatan jangka pendek dan maklumat mudah dilupakan selepas peperiksaan. Sebagai contoh dalam subjek matematik, pelajar menghafal rumus tertentu tetapi tidak tahu cara menggunakan untuk mengira yang sebenar dalam kehidupan harian. Keadaan ini menunjukkan kegagalan pemindahan pembelajaran dalam bilik darjah ke dunia sebenar. Kajian oleh Universiti Islam Melaka pada tahun 2024 mendapati bahawa penggunaan kaedah pengajaran aktif seperti refleksi, simulasi dan juga perbincangan bukan sahaja meningkatkan kefahaman konsep, malah turut mengukuhkan pemikiran kritis pelajar. Secara keseluruhan, pendekatan pengajaran yang terlalu berfokuskan fakta dan juga hafalan tidak lagi mencukupi untuk memenuhi keperluan pendidikan pada masa kini. Jadi, guru perlu mengimbangi hafalan dengan pendekatan berpusatkan pelajar agar pelajar bukan sahaja tahu tetapi juga faham, mampu berfikir dan boleh mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sebenar. Sebagai kesimpulan, transformasi PDP daripada hafalan kepada pengajaran bermakna amat penting bagi melahirkan pelajar yang berpengetahuan kritis dan bersedia menghadapi cabaran dunia luar yang sebenar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Farhani. Saya akan menerangkan tentang kekurangan latihan dan sokongan profesional kepada guru. Guru berperanan penting membentuk pemikiran pelajar, tetapi tanpa latihan, mereka cenderung menekankan hafalan. Cadangan saya ialah melalui kursus dan bengkel kebat, guru dapat menggunakan kaedah projek, kajian kes dan perbincangan untuk melatih pemikiran kritis pelajar. Guru tanpa latihan kebat biasanya kekal dengan kaedah tradisional yang tidak menggalakkan pelajar berfikir secara mendalam. Seterusnya, penyediaan bahan sokongan yang sistematik seperti modul kebat, bank soalan dan sumber digital mesra pengguna penting supaya guru mempunyai rujukan yang jelas dan mudah diakses. Guru baharu yang kurang berpengalaman akan lebih yakin merancang aktiviti kelas dengan adanya modul panduan lengkap. Akhir sekali, sekolah perlu menggalakkan inovasi dengan memberi ruang pelajar mencuba idea baharu.
Guru harus bebas menggunakan kaedah kreatif dan sokongan pentadbiran seperti masa serta insentif akan membantu pelajar lebih berani berhujah dan tidak takut membuat kesilapan. Cadangan saya, guru yang diberi kebebasan menggunakan kaedah kreatif seperti debat, simulasi atau projek dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatia binti Rusnizam. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tahap kesediaan pelajar yang tidak seimbang dalam satu kelas yang menjadi salah satu cabaran utama dalam pelaksanaan PDP. Yang pertama, tahap kesediaan pelajar yang tidak seimbang di dalam satu kelas. Jadi di dalam satu kelas saya dapati bahawa pelajar mempunyai tahap penguasaan yang berbeza. Yang pertama, ada pelajar yang mempunyai asas pengetahuan yang kukuh. Yang kedua, ada juga pelajar yang masih keliru dengan konsep asas yang menyebabkan wujudnya jurang yang ketara antara murid. Jadi, untuk menangani isu ini, guru disarankan untuk mengadaptasi pengajaran berbeza atau differentiate instruction supaya kandungan dan kaedah pengajaran dapat disesuaikan mengikut tahap penguasaan murid tersebut. Menurut kajian oleh Kara 2025, pengajaran berbeza mampu meningkatkan pencapaian murid secara signifikan, khususnya dalam kelas yang mempunyai tahap kesediaan yang tidak seimbang. Pendekatan ini membantu guru menyesuaikan pengajaran dengan keperluan seseorang individu tersebut. Yang kedua, persekitaran pembelajaran yang terlalu berorientasikan peperiksaan. Jadi di sini persekitaran pembelajaran juga banyak dipengaruhi oleh persepsi ibu bapa dan guru. Yang pertama, ibu bapa lebih menekankan hafalan fakta untuk keputusan peperiksaan semata-mata. Yang kedua, guru juga sering tertekan untuk menghabiskan silibus dan mengikut skema jawapan peperiksaan. Jadi cadangan di sini adalah untuk melakukan pendekatan pengajaran yang lebih formatif dan sistematik yang diterapkan supaya pelajar diberi ruang untuk memahami konsep, bukan sekadar menghafal sahaja. Jadi merujuk kepada kajian dalam Journal of Islamic Education Research JIR 2023, cabaran ini turut dikenal pasti dalam pengajaran pendidikan Islam dan penekanan kepada penilaian formatif ini terbukti membantu menyokong pelaksanaan KEBAT dengan lebih berkesan. Yang ketiga, kemahiran dan kreativiti guru yang tidak seimbang dalam melaksanakan KEBAT. Jadi cabaran di sini adalah melibatkan guru sendiri. Yang pertama, ada guru yang kurang kemahiran pedagogi KEBAT dan tidak pasti cara melaksanakan pentadsiran yang selari dengan KEBAT. Yang kedua, kekangan daripada segi masa, beban tugas turut mempengaruhi kreativiti guru dalam merancang aktiviti KEBAT ini. Jadi cadangan utama ialah memperkukuhkan komuniti pembelajaran profesional iaitu PLC serta menyediakan sesi pembelajaran dan latihan berterusan untuk guru. Jadi merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, Kementerian sendiri menekankan bahawa latihan profesional dan kolaborasi sesama guru merupakan faktor penting dalam kejayaan pelaksanaan KEBAT dan peningkatan kemahiran guru menghasilkan pemikiran asas tinggi dalam kalangan murid. Jadi secara keseluruhannya, tiga cabaran ini iaitu tahap kesediaan murid yang tidak seimbang, persekitaran peperiksaan dan kemahiran guru perlu menunjukkan pendekatan PDP yang lebih fleksibel, kolaboratif dan berfokus kepada pembelajaran yang bermakna. Jadi sekian daripada saya, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Azrina binti Ahmad Zamri, nombor matrik P155839. Okey, di sini saya akan menyimpulkan tajuk yang kumpulan kami bincangkan, iaitu bagaimana untuk membantu pelajar meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KEBAT. Okey, isu yang pertama yang diusulkan adalah tentang pendekatan tradisional yang menekankan hafalan yang menyebabkan pelajar menjadi pasif dan tidak digalakkan berfikir secara mendalam atau kritis. Okay, pembelajaran seperti ini menghadkan kebolehan pelajar untuk meneroka idea baru dan juga menyelesaikan masalah yang sebenar. Okay, selain itu juga,
Pelajar yang berbeza tahap kebolehan ini menghadapi kesukaran untuk memahami soalan aras tinggi, terutama apabila mereka tidak biasa berfikir secara mendalam sejak awal persekolahan. Isu yang terakhir adalah ramai di kalangan guru kita masih kurang pendedahan kepada kaedah pelaksanaan KEBAT yang berkesan kerana latihan yang diterima lebih bersifat teori berbanding amali. Hal ini menyebabkan mereka kurang yakin mengaplikasi strategi baru dalam bilik darjah. Sebagai kesimpulan, cadangan yang diutarakan adalah guru dicadangkan untuk mengamalkan pendekatan pembelajaran aktif seperti perbincangan kumpulan dan projek bagi menggalakkan pelajar berfikir secara kritis. Pada masa yang sama, program latihan guru juga perlu diperkukuhkan dengan bimbingan mentor dan latihan praktikal supaya mereka lebih yakin melaksanakan KEBAT. Selain itu, pendekatan pembezaan juga wajar dilaksanakan agar aktiviti pembelajaran disesuaikan dengan tahap kebolehan pelajar sekaligus memastikan semua pelajar mendapat peluang yang seimbang untuk mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.